Hari ini saya nak awak semua jawab dan hafal soalan berkaitan dengan sifir. Saya takut dengan sifir. Kadang-kadang saya lupa jawapan. Kadang-kadang saya kira guna jari. Kan bagus sekiranya kita boleh belajar sambil bermain. Jom kita bincang dengan cikgu untuk bantu kawan-kawan. Saya setuju. Permainan akan membuka suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan bermakna. Maka terhasillah inovasi kami yang dinamakan Sifir Snap. Antara objektif penghasilan inovasi kami adalah Meningkatkan penguasaan sifir dalam kalangan murid sekolah berasaskan gamifikasi. Kedua, menyediakan satu alternatif untuk guru melaksanakan PDP dengan lebih kreatif, fleksibel dan mudah diaplikasi. Dan ketiga, memupuk keyakinan diri, kemahiran komunikasi dan kerjasama kumpulan. Melalui Sifir Snap, murid bukan sekadar menghafal sifir, tetapi membina pelbagai kemahiran penting secara serentak. Inovasi kami dinamakan Sifir Snap yang merupakan akronim daripada huruf S, N, A, P. Huruf S merujuk kepada sport. Murid dikehendaki mengesan nombor yang merupakan gandaan sifir yang dipilih atau nombor yang mengandungi digit tertentu. Huruf N merujuk kepada notis. Murid perlu peka dan memberi tumpuan terhadap urutan nombor yang disebut. Huruf A menunjukkan A. Murid perlu bertindak segera setelah berjaya mengenal pasti nombor yang memenuhi syarat permainan. Murid perlu menyebut perkataan snap bagi menggantikan nombor tersebut. huruf V menunjukkan kode pasif. Sekiranya murid melakukan kesalahan, mereka akan disingkirkan daripada permainan. Murid perlu bertahan hingga ke hujung permainan untuk menjadi pemenang. Snap satu inovasi yang bersifat fleksibel, praktikal dan mudah dilaksanakan. Dalam bilik darjah, inovasi ini boleh dijadikan sebagai aktiviti seindustri ataupun aktiviti pengukuhan selepas sesi pengajaran. Sifir Snap juga sesuai untuk diaplikasikan semasa program akademik seperti Minggu Matematik dan sebagainya. Sifir Snap mempunyai potensi yang tinggi untuk diperluaskan dalam bidang pendidikan. Inovasi ini boleh diaplikasikan oleh guru matematik, guru pemulihan dan ibu bapa sebagai aktiviti pengukuhan di rumah. Dari aspek pengembangan, inovasi ini berpotensi dibangunkan dalam pelbagai bentuk seperti modul PDP, kit permainan pendidikan, aplikasi digital atau platform pembelajaran interaktif. Inovasi ini merupakan gabungan konsep permainan eliminasi dengan strategi pengecaman gandaan sifir. Berbeza daripada kaedah hafalan sifir secara konvensional yang memberi penekanan kepada pengulangan fakta darab. Inovasi ini menggalakkan murid berfikir secara spontan untuk mengenal pasti nombor. Sifir Snap mempunyai identiti tersendiri melalui penalam model seperti Snap, Spot, Notice, Add dan Persis yang menjadi kerangka pelaksanaan inovasi. Jom kita lihat pelaksanaan inovasi ini dalam PDP. Hari ini kita akan buat satu aktiviti yang dinamakan Sifir Snap. Okey, baik. Saya akan terangkan dulu macam mana kita nak bermain dengan Sifir Snap. Hari ini kita akan bermain dengan Sifir 7. Jadi, awak semua akan mengira daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi, apabila berjumpa dengan nombor Sifir 7. Apa nombor Sifir 7? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 dan 63. Okey, itulah nombor Sifir 7 dan juga nombor yang ada angka 7. 7, 17, 27, 37 dan selebihnya. Okey, nombor-nombor tersebut tidak boleh disebut. Kena sebut dengan perkataan snap. Okey, jelas? Jelas. Okey. Sekiranya ada pelajar yang lambat ataupun tersalah,
awak akan dikeluarkan daripada permainan ini dan kita akan mulakan dengan nombor 1 semula. Dan di akhir nanti, kita akan tengok siapa yang akan jadi pemenang. Okey, boleh? Faham? Okey, so kalau dah okey, kita akan mulakan dengan, siapa nak mulakan dulu? Darwish. Okey, baik. Jom kita mulakan dengan Darwish, diikuti dengan Ayaz dan lain-lain. Okey, jom kita mulakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, snack, 15, 16, snack, 18, 19, 20, snack, 22, 23, 24, 25, 26, snack, 8. Kak dah keluar, jadi kita akan mulakan dengan nombor 1 semula. Okey, Firdaus, teruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, snack, 15, 16, snack, 18, 19, 20, snack, 22, 23, 24, 25, 26, snack, 28. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
Education, pendidikan berkualiti. CIFE SNAP menyokong pembelajaran matematik yang lebih menarik dan interaktif. CIFE SNAP juga membantu murid menguasai kemahiran asas matematik melalui pendekatan gamifikasi. CIFE SNAP memberikan peluang kepada murid belajar mengikut kadar dan kemampuan masing-masing. Seterusnya, SDG 9, Industry, Innovation and Infrastructure. CIFE SNAP sangat sesuai diketengahkan sebagai satu inovasi pendidikan menggunakan permainan interaktif sebagai BBM. CIFE SNAP juga adalah satu kreativiti untuk menyelesaikan masalah murid yang menghadapi kesukaran menghafal CIFE. Semoga inovasi ini bermanfaat dan memberikan satu pembelajaran yang interaktif dan menarik.